Ni antara punca-punca orang bankrupt lah apa semua. Credit card kan, Okay. sampai satu masa ni akan dikenakan faedah 13% ke 18%. Dia bergantung kepada apa kad kredit yang digunakan tu. Okay. And padahal kalau dia boleh settlekan within 20 days of dia punya purchase tu, dia tak kena pun faedah tu. Betul. Dalam tempoh dia kan. Tempoh pembayaran tu. So dia nak planning bila nak guna benda tu pula main peranan lah. Kebiasaannya orang akan guna kad kredit ni antara punca-punca orang bankrupt lah apa semua. Okay. Blacklist letak lah apa semua kan. Okay, dia akan guna kad kredit ni untuk membeli barang yang dia belum ada lagi duit tu untuk selesaikan benda tu. Faham. Okay, apa kata ditubah cara penggunaan kad kredit tu. Saya ada bajet bulanan 500 untuk minyak contohnya. Okay. Instead of saya bayar cash direct 500 ataupun kita put aside cash 500 untuk bayar terus minyak tu, apa kata kita guna kad kredit tu, bayar dulu. Lepas tu ni ada ni kita bayar balik. So maksudnya kena ada knowing ataupun satu cash reserve yang dah ditetapkan lah. Bajet tu memang dah ada lah. Memang monthly budget memang dah sama je bulanan kan. Kita menggunakan kad kredit tu untuk nak mendapatkan benefit kad kredit tu. Cashback ke, cashback ke, bonus ke. Betul. Kadang bila orang kira-kira dia memang adalah cap a certain amount saja. Orang akan kira mungkin dalam bulan ni mungkin dia akan save dalam RM15 contohnya lah. Betul. Tapi itu baru sebulan. Cuba kalau setahun, takkan kerja setahun je. Betul. Cuma 10 tahun, 20 tahun, dah berapa banyak dah kita save benda tu. Itu baru satu perkara. Belum lagi campur benda-benda hal lain lagi lah. Tapi hakikatnya ramai yang masih gagal lagi dalam merancang. Kalau kita ambil konsep kad kredit tu kan, ramai lagi yang gagal untuk nak merancang kegunaan kad kredit tu. Betul. Betul.